Apa? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Assalamualaikum semua. Rider, skuterian. Siapa-siapa lah rider pun. Jangan pergi bawa motor. Ya, kanan. Tengoklah macam mana kalau pagi-pagi kan. Keadaan jalan jam. Bawa motor skuter besar macam ni. Badan pula kecil. Allah. Dugaan betul. Tak sempat saya nak rakam dari kereta main masuk dia. Dia baru pergi sini 2 saat dah masuk sini. Berbahaya betul. Tak fikir orang masuk. Tak boleh buat. Tuhan masih sayang. Ya Allah sayang. Alhamdulillah. Ini kita nak pergi ambil kuih ni. Ambil kuih tu. Biasalah. Wife ada buat sikit. Kita dah sampai dah tempat dia. Okay guys. Happy working. And salam Jumaat. Okay guys. We are back. Okay. Sekarang on the way nak balik rumah. Barang dah ambil. Stok untuk meniaga dah ambil. Dan keadaan cuaca mengizinkan. Alhamdulillah. Di hari Jumaat. Penghulu segala hari. Hati isteri pun ada muka senyum. Boleh jual kuih dia. Boleh sambung balik jual kuih sebab stok dah ada kembali. Tak banyak pun jual kuih ni. Kuih frozen. Adalah untuk tampung-tampung perbelanjaan keluarga sikit. Terima kasihlah wahai isteriku yang ku cintai. Alright. Keadaan jalan ni, ingat ni guys, jalan kat sini ni nak masuk ke jalan Duk daripada jalan Duka, daripada jalan Mont Kiara. Sini atas sini. Jadi banyak kali berlaku kemalangan sebabkan faham ni lah. Malah nak sebut yang sejalan kedua pula. Dulu memang kerap berlaku. Okay, saya dah masuk highway Juk ni. Saya terpaksa tumpukan perhatian pemanduan saya. Sikit busy. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhan, kau nak jana ni? Jana?